depan tiang. Maksudnya dia kena kat sini. Macam ni. Yang lain ni okey, boleh sujud. Jadi orang tanya, saya tolak, ejak, saya kena depan tiang. Tu ya, WhatsApp ni ya. So depan tiang, maksudnya dia kena kat sini. Macam ni. Yang lain ni okey, boleh sujud. Yang ni ya. Saya kata, saya pun call WhatsApp lah. Sebab kita tak ada duit sangat kan. Call WhatsApp, boleh gelek tak untuk sujud? Maksudnya orang belakang tu dah angkat kepala, bangun, awak ngundur, pergi sujud. Dia kata boleh. Dia kata okey, buat macam tu. Tu mana bergelek. Tu masuk ayat tu ya. Nak faham ayat tu. Jadi nanti bila bergelek kan dia bangun lambat. Jadi imam nanti amin pergi rokok kan. Kalau rakaat yang ketiga keempat tu kan dia baru Ar-Rahmanir Rahim. Dia sama macam masbuk. Dia rokok ikut imam. Bagi yang uzur ni tadi, yang dia nak bangun tadi kan lambat ni, dia tak wajib pegang Fatihah. Ada hukum dia. Imam rokok. Dia tak wajib habiskan Fatihah. Sujud wajib tak? Wajib. Jadi kalau dia ambil tindakan sujud atas kerusi, jadi masalah. Sebab bila tak buat wajib ni bahaya.